rumah asal keluarga Zakbar yang telah dipelihara sebagai tapak warisan dan pusat ilmu. Rekaan rumah ini menampilkan seni bina tradisional Negeri Sembilan lengkap dengan ukiran dan atap panjang. Di dalamnya terdapat pameran dokumen, buku tulisan Zakbar, foto serta replika bilik dan perabot asal. Terletak ini juga berperanan sebagai galeri dan muzium kecil untuk mengenali sejarah dan pemikiran Zakbar. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895, merupakan orang yang pertama yang menyusun dan membentuk tata bahasa Melayu moden. Banyak menyumbang dalam penulisan falsafah, ekonomi Islam dan pemikiran bangsa. Pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Malaya dan akhir sekali dikenali sebagai pendeta, gelaran tertinggi untuk ahli bahasa dan ilmuwan Melayu. Semoga penerbit Zakbar dapat menjadi contoh kepada orang ramai dalam bidang penulisan. Sekian daripada saya, Nur Kasih Isyarah selaku kru TVPSS SMK Pedas melaporkan.